Guys, petang ni hujan, tapi Mami keluar sekejap nak tunjuk pokok dabai apai ada buah, tapi tak sempat untuk kami sebab belum mansau. Oh, terkejut kau tuh dabai, tapi masih putih lagi, tak boleh makan. Lambat lagi boleh makan. Telur dah siap. Ini favorite Mami punya. Dah siap bakar. Jom kita nak ambil bekas pula. Ni bekas kami guys. Bekas kami khas dalam kontena besar ni. Ni semua kami punya bekas. Tidak campur ya. Tidak campur. Ni ambil ni. Ini untuk bekas ikan. Dengan pansuh nanti. Baiklah dua-dua. Satu pansuh. Nanti dituang terus. Okey, ni barang untuk hari raya. Kita nak buat rendang. Tu bawang satu guni. Ini bahan-bahan untuk masak rendang dengan gulai daging. Bahan untuk sayap ayam nanti. Sayap manuk panggang. Kita guna ini. Lepas tu garam, micin, gula. Tu saja. Ini kena banyak kalau nak sedap. Lepas tu ini special punya, tengok. Apai tajau punya. Ini Sabah ke ni? Beli Sabah ke? Beli mana? Oh, ni beli dekat Cangkat Jering, Perak. Ini apa tajau beli. Ni. Ini special punya ingredients untuk sayap manuk tunu. Kita ada 2 kotak ayam, 1 kotak. Kita beli harga RM129. Kita beli 2 kotak. Preparation menu hari raya. Tengah hari makan nasi, petang kita boleh panggang-panggang. Kita ada 2 kotak ayam sini ya, sayap manuk. Masih beku lagi. Okey lah juga. Dia punya sayap dia besar-besar juga. Ada berapa ketul tak tahu kan. Tak ada tulis saja nak? Berapa kilo berapa? Ada tulis lah tadi. Tak ada. Tak ada tulis. Okay. Ini tubuk guys. Tubuk atau rebung. Ini kita nak rebus dulu, nak cuci, rebus supaya buang dia punya air pahit dia. Kita cuci dulu. Ni beli dalam berapa pinggan hari tu dekat Pasar Tamu Sibujaya. Ini untuk kita masak gulai daging. Daging sapi campur tubuk. Kita buat gulai kerisik. Untuk menu hari raya. Kita cuci dulu. Ni banyak juga ni.
Yang ni nanti Mami akan masak lah. Apai tajau akan buat lemang. Yang dekat Mami akan buat nasi impit, kuah kacang, rendang ayam dengan gulai, inilah gulai daging. Kita cuci dulu cuci dulu rebung ni. Tak ada assistant guys. Kita tak ada assistant macam ni lah. Oh. Okey. Cuci dulu, cuci banyak kali. Nanti baru simpan dalam periuk. Kita cuci. Ini air dari tangki. Kalau orang dah pakai, dia lambat sikit lah. Kadang-kadang dia stop sekejap. Kalau ada orang kat depan sana pakai air. Cuci dia. Cuci macam ni, air lalu. Okey dah kuat. Baru dia. Betul. Air dia dah kuat ni. Okey, lepas tu kita simpan dalam periuk untuk rebus. Okey guys. Ini periuk Mami Periuk Mami semua ada tanda ni. Tanda merah ni Apai tajau buat. Yang ni memang khas untuk kami saja. Ni periuk ni periuk baru dulu. Arwah mendiang Indai bagi. Mungkin hadiah dari Indai untuk kami. Ada satu set ni Indai bagi. Masa mula-mula balik kampung sini. Ni periuk khas Indai bagi dulu. Ni yang Indai. Sampai sekarang kami guna lagi. Sebab tu Apai tajau dah tanda siap-siap. Ni orang lain tak boleh pakai, kami saja. Okey, kita masukkan air dalam ni. Kita masukkan air, lepas tu nanti kita masukkan tubuk. Kita nak rebus dia supaya hilang rasa pahit dia. Mami tak tahu ni Apai tajau suruh. Dia kata takut rebung ni pahit. Okey, kita dah letak air. Kita dah letak air dalam ni, kita nak rebus. Alamak. Maafkan saya. Sayau. Tanam muai sayau. Dah. Lepas tu kita rebus. Ini penutup pun ada tanda guys. Nampak tu. Khas untuk Semenanjung. Kami punya periuk. Okey. Sekarang kita nak rebus dulu tubuk ni untuk gulai daging kita nanti. Gulai sapi. Atau gulai daging lembu. Okey. Namanya tumis lah. Nama bahannya. Bahan tutupnya nama. Pucuk. Bawang merah. Bawang putih. Bawang putih tutuk nak. Pucuk. Tutuk kasar nak. Tumbuk. Tumbuk kasar. Lagi bau ya. Kita kat tumis sayur namanya. Sayur kemudian lah. Sayur kemudian. Masuk belacan lo. Ni belacan. Ni belacan lah. Ngenak belacan. Belacan lah. Ambil wangi sikit. Power. Belacan hari ni. Belacan hari Bintulu. Belacan Bintulu. Masukkan tumis lo. Belacannya namanya Belacan penyek-penyek. Hancur kan. Hancur. Ingat lagi dempak bertekang. Lagi lekat tu lagi belacan. Banyak masukkan sayur. Sayur. Tu
sayur miding. Miding. Tu, Sarawak aja biji sayur tu. Au. Bawa. Tu aja lah mu makan dah. Banyak. Au. Cik kau dah mu. Tengok girau. Girau. Berapa minit kan masak sayur tau? Nak lama masak ya. Dah lama. Oh, Terus dah sampai ke nak sampai 10 minit. Ni buah air lah nyak? buai gaul lah. Oh, gaul dulu. Oh. Ada di teknik mana kemudian pesanannya mana? Hah? Di teknik. Di sana teknik. Oh. Awalnya ame si nak nemu Nanti- teknik ya. Nak Kurang gambar. ada. Nanti dia manu berdau ya ayu sudah ada ya kak asal kelak. Oh, bisik kelas. Anu dah kurang. Oh. Dia mesti udah kak mantap baru dia nambah ayam sudah ya. Oh, nyak pun nak nemu tu mehnya. Ha. Nanti berdau mata apa ayam. Oh. Dia saya sudah ada. Dia mesti kak Layu dulu. layu dulu. Layu dulu. Si pucuk paku lain ge nak. Hmm. Pucuk paku lain ge. Kita kudir kita pakai nak. Ha? Ganjong masih nak. Bisik pucuk paku mayu pucuk paku. Kita pakai Nyak ikan. miding susah. Miding bisik lah. Kita ngigak ke bawah bisik lah. Nanti dia kena mau makainya. Nemu ngiga. Bisik aja. Si kat jual nadai jual. Tapi bisik ni nak. Nadai bak pasar nadai. Pasal pagi nak. Pasar pagi nadai. Pucuk paku je. Banyak. Ya. Baru kita nabak. Ni gue nak. Tahu dulu. Rasa. Baru Sabuk 3 rasa. Lagi cukup rasa. Maggi cukup rasa. Kena tu aja. Tu jangan tu aja aku. Oh. Tik mana sayur. Okey. Libu garam micin lah. Ni. Dia mesti ke tidak ada baku amaya mana. Dia mesti ke liut ke baru nonton nambah ke air. Nyak lah lembut Lembut. bingit. Nanti nak ya bekerja lagi ya asal kelak kemudian Yang besar dah. gigit ke namanya batangnya nak. Ya mesti udah layu begitu baru nambah ke air. Oh, air ya. Air mayu nak? Nak main. Mimet aja. Sikit je. Oh, kena air panduk nak. Oh, kena air panduk mimet. Kena ngemasak dia aja. Oh, bukannya aja. Nak sampai 10 minit. Ha? Nak sampai tu. Nak api slow je. Nah, simple aja guys, tapi ada teknik dia. Salah teknik dia boleh rasa pahit. Rasa dia lain sikit. Kelak ya. Kelak medengnya. Dah nyam. Okey, ngam-ngam. Okey, siap. Ini sayur miding tumis simple. Okey, lepas ni kita nak masak apa? Tu nak kacang retak. Tu aru kena mau tu kacang retak. Sana bakso Menanjung kacang panjang. Iban ada kacang retak. Sayur retak. Tu. Tu sayur retak. Dah salin. Satu resipi lagi. Okay, satu resepi sayur lagi. Ini kita hantar sana meja. Miding goreng belacan. Miding goreng belacan siap. Okey, menu kita ini. Buat sambal kicap. Cicak ikan punya. Ada cili, ada bawang. Nampak? Membuat design kat situ. Oh, nampaklah design bintang dah tu. Mana bintang? Bunga tu. Bunga 4 kelopak apa? Tak cukup lagi satu kan? Cacat situ.
garam. Okey dah. Ajinomoto dah. Nah, ajinomoto. Tak micing sikit. Okey. Lepas tu garam. Kejap. Dah bedau. Dah tembung kita ada bedau sangat nak mansau. Dah tembung kita. Bedau tu nak sayur atau bedau? Dah sayur tu ke makan dah. Kicap lemak manis. Okey dah. Kacau. Okey, tu je untuk bahan cicah kita. Dari Angah Syami. Piwit. Chef mana? Chef mana? Chef mana dah tunggu. Okey, dah siap. Kita nak tumis. Mayu pula ni. Kita nak tumis kacang. Panaskan kali. Letak. Panaskan kuali dulu. Okey, ni hari ni sayur chef Sarawak punya. Chef dari Sarawak punya. Ini pun mak lang juga ni. Kita ada mak lang Cemor, ni mak lang Sarawak. Mak lang Kiu Sarawak punya. Okey, last menu kita. Lepas ni kita boleh makan. Sekarang dah pukul berapa ngah? 7.10. Dah pukul 7.10 guys. Kita siap untuk makan malam. Masukkan minyak. Masukkan minyak. Masuk ke minyak. Melayu pula dia. Salah. Salah ya. Masukkan minyak. Dahnya. Tabak, bawang merah, bawang putih. Tabak, bawang merah, bawang putih. Goreng dulu. Beri pusuk. Masuk. Tok ni pun tumbuk nak. Nah, ni pusuk. Iris saja. Iris ya bawang merah. Tok kita kena iris saja. Baru asal dia ada lain-lain sikit. Tadi kita tumbuk, yang ni kita iris. Tidak kuning. Sudah kuning-kuning, tabak ke sayur. Tabak ke sayur, kacang retak. Buka telur nak? Telur nak? Ni buat telur. Buka tu je. Lama, nak? Kacang tu lama cakap panduk. Pakai miding tadi. Oh. Tabak air? Nak. Tu ni buah air. Oh. Beri Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa. Kena tu aja? Nah, tu aja. Ini buah. Tu aja. Secukup rasa. Oh, tinggal tabak telur. Oh, nipis ke? Besar saya sidanya tung ni. Oh. Bukan potong bawang ah. Nah, mana? Ini mantau. Sudah? 3 minit je. Senang dan cepat.
Dia akan makan yang lemik ke, terangut ke. Oh. Dah? Sama tak? Okay. Tu, kacang letak dah masak. Nak masih fresh hijau. Oh. Nak bakatuk panduknya. Tinduk laut nak nemu manduk. Tok aja aku nemu. Rebus Tok pun rebus tubuk. Rebus aja. Lepas tu tinggal nak nemu nak masak. Nak masak pedau. Okey. Tok aja. Okey, siap. Tak mau minit lah. Eh. Sininya. Sabar momang. Simpan. Okey, siap. Kita ada 2 sayur, 3 sayur. Sayur. Okey, siap. Kacang letak. Sana Mida. Kacang letak goreng. Okey, menu kita guys. Menu kita ada sayur miding, kacang letak, sos kicap untuk cicah ikan, tebu telur, ikan patin panggang. Special dish kita, ayam panso in the house. Okay, air pula. Kita minum air. Air pula, kita minum air. Air apa? Air apple. Air apple ice. Wah, jangan spray banyak nanti tumpah nanti. Wah, Angah buat air sedap oh. Oh, cici. Biasa buat air. Air gas je pun. Nanti kita buat emoji tu. Okey. Dah siap dah menu kita. Tinggal ikan masin tenggiri lagi. Buduk masin tenggiri. Kakak masak.